anda tidak perlu tukarkan ke semua wang simpanan anda ke dalam bentuk emas. Jadi berapa banyak duit yang perlu anda simpan dan berapa banyak emas yang boleh anda simpan. Asas simpanan yang pertama, anda perlu pelbagaikan portfolio simpanan, bukan hanya fokus kepada satu tempat simpanan sahaja. Ini adalah untuk mengurangkan risiko kehilangan. Yang kedua, anda perlu tahu apa kelebihan dan kekurangan setiap portfolio simpanan anda. Duit yang disimpan di bank sesuai untuk disimpan cukup sebanyak 1 hingga 2 bulan belanja sahaja. Ini kerana duit di bank sangat mudah keluar dan masuk dengan kadar dividen yang sangat rendah dan risiko kehilangan yang agak tinggi. Duit di ASB dan tabung haji pula cukup untuk simpanan 3 bulan pendapatan, duit belanja hangus dan duit yang anda tahu akan digunakan dalam masa 2 tahun ini. Selebihnya, anda boleh pilih untuk bekukan simpanan anda dalam bentuk aset seperti emas. Emas adalah simpanan yang kalis inflasi, bermakna nilainya tidak jatuh. Berbeza dengan wang fiat, semakin lama anda simpan, semakin besar ia kehilangan kuasa beli. Sebab itu ilmu dalam simpanan emas ini penting bukan sahaja untuk anda maksimumkan keuntungan, tetapi untuk mengelakkan anda rugi dalam simpanan. Bagi yang bersedia untuk kukuhkan keuangan dengan simpanan emas, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.